Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda tengok bayi kembar dan terfikir, macam mana boleh jadi macam tu ya? Satu kehamilan tapi keluar dua orang. Nampak macam magic kan? Sebenarnya, ia adalah satu misteri biologi yang sangat menarik. Dan untuk perkongsian kali ini, kita akan bongkarkannya bersama-sama. Jom kita mulakan. Inilah soalan utamanya. Dalam satu proses kehamilan yang normal, tapi hasilnya dua insan comel. Macam mana badan manusia boleh buat macam tu? Sebenarnya, jawapan dia tak semudah yang kita sangka. Sebab ia boleh berlaku melalui dua jalan cerita atau dua laluan biologi yang sangat-sangat berbeza. Betul tu, bukan semua kembar dicipta dengan cara yang sama. Ada dua jenis utama yang perlu kita tahu. Yang pertama, kembar identik atau nama saintifiknya monozigotik. Dan yang kedua, kembar fraternal atau dizigotik. Jom kita fahamkan dulu apa beza paling asas antara dua jenis kembar ni. Okey, perbezaan paling utama terletak pada asal-usul mereka. Kembar identik yang kita selalu sebut kembar seiras tu, dia datang dari satu telur dan satu sperma yang kemudiannya terbelah dua. Sebab itulah DNA mereka sama 100%. Tapi kalau kembar fraternal pula, ceritanya lain. Ia datang dari dua telur yang berasingan, disenyawakan oleh dua sperma berasingan. Jadi DNA mereka tak sama, lebih kurang macam adik-beradik biasa je. Jadi untuk kembar identik ni, bayangkan macam ni. Semuanya bermula dari satu unit. Satu telur, satu sperma bergabung membentuk satu zygot. Tapi lepas tu, dalam beberapa hari pertama, secara misterinya, zygot ni membahagikan dirinya menjadi dua. Satu unit, tiba-tiba jadi dua. Hebat kan? Analogi imej cermin ni memang cara paling senang nak gambarkan kembar identik. Disebabkan DNA mereka sama, dah tentulah mereka akan berkongsi jantina yang sama, warna mata yang sama dan hampir semua ciri-ciri fizikal yang serupa. Boleh dikatakan mereka ni bukti hidup tentang keajaiban biologi yang berlaku secara semula jadi. Nah, sekarang kita tengok cerita yang lagi satu. Kembar fraternal. Yang ni pula sangat berbeza. Tak ada proses pembelahan pun. Sebaliknya, badan si ibu melepaskan dua telur serentak dalam satu kitaran. Proses ni kita panggil hyperovulasi. Setiap satu telur ni disenyawakan oleh sperma yang berbeza. Jadi, dari awal lagi mereka memang dah dua individu yang unik dan berasingan. Inilah poin yang penting sangat. Walaupun kita panggil mereka kembar, dari sudut genetik, tahap persamaan mereka ni tak lebih daripada mana-mana adik-beradik lain. Bezanya, cuma mereka berkongsi hari lahir yang sama. Sebab inilah kembar fraternal boleh jadi lelaki dan perempuan atau rupa mereka boleh jadi sangat berbeza antara satu sama lain. Okey, kita dah faham macam mana kembar identik dan fraternal terbentuk. Sekarang, timbul pula soalan lain kan? Adakah kejadian dapat anak kembar ni nasib semata-mata? Atau sebenarnya ada faktor-faktor tertentu yang boleh meningkatkan peluang seseorang tu? Okey, ini satu fakta yang sangat menakjubkan. Untuk kembar identik, jawapannya ialah ia hampir sepenuhnya satu peristiwa rawat. Walaupun sains tahu bagaimana zigot tu terbelah, kita masih tak tahu kenapa ia terbelah. Ia tak ada kaitan kuat dengan keturunan atau genetik, betul-betul macam satu cabutan bertuah biologi. Kalau kita tengok pada angka pun, ia menyokong idea ni. Kadar kelahiran kembar identik ni agak konsisten di seluruh dunia, iaitu sekitar 3 hingga 4 bagi setiap 1000 kelahiran. Tak kira di negara mana pun, angkanya lebih kurang sama. Ini menguatkan lagi teori yang ia adalah satu kejadian yang berlaku secara spontan dan rawak. Tapi, kalau kita bercakap pasal kembar fraternal, yang ini ceritanya lain pula. Tak macam kembar identik yang serba rawak tu, peluang untuk mendapat kembar fraternal sebenarnya boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat spesifik. Ia bukan nasib semata-mata. Jadi, apakah resipi dia? Ada 3 faktor utama. Pertama sekali, genetik, tapi spesifiknya dari sebelah ibu. Kalau dalam keluarga ibu ada sejarah kembar fraternal, peluangnya lebih tinggi. Kedua, umur ibu. Wanita yang berusia lebih 30 atau 35 tahun mempunyai kecenderungan hormon yang lebih tinggi untuk melepaskan lebih dari satu telur. Dan yang ketiga, semestinya, rawatan kesuburan moden macam IVF adalah penyumbang yang sangat besar kepada peningkatan kadar kembar fraternal hari ini. Selain 3 faktor utama tadi, ada juga beberapa faktor lain yang turut memainkan peranan, walaupun mungkin lebih kecil. Contohnya, wanita yang dah pernah hamil beberapa kali atau mereka yang mempunyai ketinggian atau berat badan yang lebih didapati mempunyai peluang yang sedikit lebih tinggi. Baik, kita dah bercerita panjang tentang proses persenyawaan dan kejadian kembar. Sekarang, jom kita beralih sekejap untuk melihat realiti kehamilan itu sendiri. Membawa dua nyawa serentak sememangnya satu pengalaman yang sangat istimewa, tapi ia juga datang dengan set cabaran dan pertimbangannya yang tersendiri.
Ini adalah satu aspek yang sangat penting. Mana-mana kehamilan kembar secara automatik akan diklasifikasikan sebagai kehamilan berisiko tinggi. Tapi ini bukan untuk menakut-nakutkan ya. Ia cuma bermaksud kehamilan itu memerlukan pemantauan yang lebih rapi oleh doktor. Ini sangat penting untuk memastikan kesihatan si ibu dan kedua-dua bayi sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Dan berita baiknya ialah, walaupun ada risiko-risiko tersebut, dunia perubatan moden sekarang sangat mahir dalam menguruskan kehamilan kembar. Dengan penjagaan yang betul dan pemantauan yang rapi, berjuta-juta kelahiran kembar di seluruh dunia berjaya dilahirkan dengan selamat setiap tahun. Hasilnya selalunya sangat positif dan sudah tentu sangat menggembirakan. Jadi sebagai kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar yang di sebalik satu perkataan kembar tu sebenarnya ada dua naratif biologi yang sangat berbeza. Satu adalah kisah tentang pembelahan sel yang misteri dan rawak, manakala satu lagi adalah kisah tentang genetik, umur dan faktor-faktor lain yang boleh diramal. Jadi, kita kembali kepada soalan besar di awal tadi. Adakah kelahiran kembar ini satu takdir genetik atau sekadar lontaran dadu? Seperti yang kita dah lihat, jawapannya ialah ia adalah gabungan kedua-duanya yang sangat menakjubkan. Ada elemen nasib dan ada juga elemen sains yang boleh dijangka. Terima kasih kerana sudi meneroka keajaiban ini bersama saya.